Penjaga baru, bahagian 1. Korang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap Atuk. Ingat tu. Kalau selesai semua, esok Opah balik. Cepatnya balik. Hai, tak nak bagi kita orang balik ke? Tak. Nak. Balik cepat ya, Opah. Akak. Alam, jaga cucu aku baik-baik tau. Yelah. Dah. Jom pergi rumah Atuk. Kiri kanan sana. Kiri kanan. Atuk, kita orang dah taruh beg dalam bilik. Atuk, buat apa ni? Siap-siap nak pergi sungai. Pancing ikan. Nak? Nak! Air surut. Tak ada air. Tak dapatlah memancing. Tak apa. Mari kita cari siput. Siput? Mari cepat. Tolong kutip. Nanti boleh makan. Geli. Atuk, siput mana boleh makan? Itulah kau orang tak tahu. Mari sini tuan. Jaga-jaga, licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi, orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan, kita kena sedut dia. Pui, tertelan nyamuk pula. Hati-hati jalan. Cepat kutip. Tak ada pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Tu. Lah, siput ni menyamar macam lumpur. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah, Atuk. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Aku turun dulu. Nak tolong? Tak payah. Orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Atuk nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan ampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Macam mana ni, Pin? Tak mandi lagi. Mana bilik air? Kita orang tak jumpa pun. Lah,
tu.